So hari ni kita nak buat LSD 10 km dengan bantuan Zep Coach. Kita pergi dekat Zep Apps, tekan device dan kita cari training. Dekat sini ada Zep training yang dah disediakan atau kita boleh buat customize. Customize korang tekan je plus dekat atas tu. Okey, kita dah buat training template siap-siap untuk LSD 10 km. So training 10 km, pace antara 7.5 hingga 8.5, cool down 5 minit dan korang tekan je sync to watch. Dan bila dah sync successfully, dan dia akan transfer ke jam. Okay, hari ni kita nak buat LSD. So kita gunakan Amazfit T-Rex 3 Pro ni untuk guide kita LSD 10 km. So tadi saya dah masukkan training template dalam Zep training template. Upload dia. So apa yang kita perlu buat ialah kita pergi dekat outdoor running, dan kita pergi dekat training, dan dekat training template yang kita dah masukkan tu kita pergi LSD 10km yang kita dah create. And bila kita dah ready, just go. Start workout. Let's go. Kilometer, 8 minutes and 20 seconds. Okay, tadi jam dia dah alert yang kita dah lari 5 km. So kalau kita nak tahu distance, kita just tengok dekat jam. Sebab distance ni dia countdown So daripada 5 jadi 4.97. So kita senang nak monitor lah berapa lagi balance distance yang kita ada. You have run 10 kilometers. Pace for the last 1 kilometer, 8 minutes and 48 seconds. Okay, so kita dah habis LSD 10 km. Lepas tu kita set cool down 5 minit. Tapi nampak jam betul. Okay, kita dah complete training for 10 km. Dah habis dah, cool down pun. Workout paused. So, kita just finish workout. Workout completed. During this workout, distance 10.08 kilometers. Average pace 8 minutes and 56 seconds. Workout duration 1 hour 30 minutes and 12 seconds. So kita orang LSD hari ni dekat Putrajaya. Satu loop tepi tasik ni boleh dapat 10 km. Average pace kita orang buat hari ni di antara 7.5 hingga 8.5. Alright, jumpa lagi. Bye bye. Okay, tadi kita dah lari buat LSD siang, tapi sekarang ni dah malam. So antara ciri-ciri Amazfit ni ada ialah built-in flashlight. Kita boleh sama ada nak manually ataupun kita guna teknologi yang dia ada, iaitu Zep Flow. Zep Flow ni ialah AI teknologi yang dibina di dalam jam smartwatch ni. Apa yang kita perlu buat ialah kita just tekan lama-lama butang atas ni, turn on flashlight.
So dia dah turn on flashlight. Kebetulan tadi kebetulan tadi kunci pula hilang. Dan inilah gunanya flashlight kita.